gerobok kayu api kita telah pun siap dengan sempurna. Kita dah adjust suhu, dah boleh kontrol suhu kita. Kita dah boleh kontrol kita punya pengudaraan dalam ni, dan sedutan naik atas blower tu alhamdulillah. Jadi apa yang kita akan buat design yang baru ni, di sini adalah tempat pembakaran stick dan tomahawk. Tengok bakar satu tempat kayu api bawah ni, okay? Dia akan membakar stick dan tomahawk. Haba dan asap kayu akan masuk, dan kemudian dia akan memenuhi ruang sini dan dia naik atas. Tengok asap dia. Tuh, nampak? Pengaliran asap dia. Oh, cantik. Nampak. Dah, sudah. Jadi sebenarnya saya masih lagi dalam dilema. Adakah nak buat seafood Alaska king crab lobster, ataupun kita nak buat Brisket. Briswok pula. Brisket. 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 Tolong saya komen apa yang perlu saya buat di sini. Anda memilih kita nak letak Alaska king crab atau briswok kat dalam ni. Okay, sila komen. Brisket.